Dulu saya tak suka minum kopi. Tapi dengan kopi CO ni, saya tinggal minuman-minuman lain. Saya tumpu pada kopi saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puan Rohana. Bermulanya saya kenal produk Suanho ni daripada kawan anak saya dan dia datang bagi ceritalah sikit-sikit pasal produk ni dekat rumah saya lah. Masa tu saya tak pernah tahu pun ada Suanho ni. Lepas tu daripada ceritanya saya rasa macam nak ambil produk lactoberry yang ni, lactoberry dan kopi. Ni kopi CEO. Saya bermula dengan dua produk ni. Selepas beberapa bulan saya ambil produk ni, alhamdulillah penyakit saya yang dulunya penyakit macam ada lendir-lendir dekat tekak tu setiap pagi, nafas pendek. Lepas tu alhamdulillah dengan asbab ni saya rasa macam tiba-tiba penyakit tu dah tak ada sampai sekarang. Rasa macam lebih sihat lah sebab dulu kalau pagi tu macam yelah nafas macam tercungak-cungak macam orang berlari lah, macam putus nafas macam tu. Tapi alhamdulillah asbab ni lah saya tak ada dah penyakit tu. Harap-harap benda tu berterusan lah, penyakit saya akan makin sembuh. Cuma saya allergic dengan habuk-habuk masih ada lagi lah. Tapi yang lendir tu yang kira teruk tu dah tak ada. Alhamdulillah. Syukur sangat-sangat. InsyaAllah saya akan teruskan ambil lekto dengan kopi ni. Dulu saya tak suka minum kopi. Tapi dengan kopi CO ni, saya tinggal minuman-minuman lain. Saya tumpu pada kopi saja. Memang terbaik, sedap dan menambahkan kualiti kesihatan kita. Yang tu je lah saya nak cerita. Setakat ni itu saya ambil yang berterusan kopi dengan lekto je lah. InsyaAllah untuk ni kan produk ni yang paling murah sekali. InsyaAllah orang-orang yang pendapatan rendah rasanya mampu milik. Sebab kita kesihatan tu mahal. Kalau makin teruk sakit, makin banyak kita kena kos yang kita perlu ada untuk menangani sakit kita tu. Itulah saya boleh cakap. Itu je. Saya kalau kopi, setiap pagi saya sarapan dengan kopi. Lepas kopi, lekto ni saya ambil pagi lagi lah. Sebelum tu bangun pagi saya ambil lekto. Kalau tak ada masalah apa-apa saya ambil satu pagi, satu malam saja. Pembuangan alhamdulillah. Lepas minum kopi, laju je pergi bilik air. Maknanya rasa macam tak adalah sembelit-sembelit memang tak adalah. Alhamdulillah. Buat sesama memang jarang lah kena sesama. Memang tak ada. Kecuali kalau saya teruk sangat kena allergic yang gatal tu sesama tapi sebab gatal hidung. Itu je. Tak adalah. Semoga apa yang perkongsian saya ini memberi manfaat kepada semua. Bye. Assalamualaikum.